Ramai orang mahu dihormati, ramai orang mahu didengar, ramai orang mahu dipanggil pemimpin, tetapi tidak semua sanggup menunjukkan contoh, tidak semua sanggup bertindak, tidak semua sanggup memikul tanggungjawab. Persoalannya, adakah kepimpinan itu tentang jawatan atau tentang tindakan yang memberi kesan kepada orang lain? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, pemimpin sebenar bukan dikenali melalui kata-kata tetapi melalui tindakan mereka setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, apabila kita mendengar perkataan pemimpin, ramai antara kita terus membayangkan jawatan besar, kedudukan tinggi kuasa dan pengaruh. Sedangkan hakikatnya, kepimpinan bukan hanya tentang kedudukan. Kepimpinan bermula daripada sikap dan tindakan. Masalah sebenar dalam masyarakat hari ini ialah ramai yang mahu bercakap tentang perubahan tetapi sangat sedikit yang mahu memulakan tindakan. Kita sering mendengar, menyalahkan orang lain, mengkritik keadaan, mengeluh tentang masyarakat. Namun, berapa ramai yang benar-benar bertindak? Masalah sebenar ialah apabila masyarakat terlalu banyak menunggu orang lain untuk berubah dahulu. Kita berkata, kalau semua orang baik, saya pun baik. Kalau orang lain jaga kebersihan, saya pun akan jaga. Akhirnya, tiada siapa memulakan. Lebih membimbangkan, ramai yang melihat kepimpinan hanya milik individu tertentu. Sedangkan hakikatnya, setiap orang adalah pemimpin dalam ruang masing-masing. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dalam masyarakat. Masalah sebenar ialah apabila kita lupa bahawa tindakan kecil juga boleh memberi kesan besar. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Kepimpinan bermula apabila seseorang sanggup bertindak dahulu. Satu, tindakan lebih kuat daripada kata-kata ramai orang boleh bercakap. Tetapi tidak semua sanggup menunjukkan contoh. Masyarakat lebih mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat, apa yang dilakukan, apa yang dibuktikan. Dua, kepimpinan bermula dengan tanggungjawab pemimpin sebenar, tidak menunggu arahan, tidak mencari alasan, tidak hanya menyalahkan orang lain. Mereka bertindak kerana sedar akan tanggungjawab. Tiga, perubahan bermula dari individu. Kita sering mahu melihat masyarakat yang baik, negara yang maju, generasi yang berakhlak. Namun semua itu bermula daripada tindakan individu. Perubahan besar bermula daripada langkah kecil. Saya ingin berkongsi satu kisah. Di sebuah kawasan perumahan, ramai penduduk mengeluh tentang kebersihan. Semua bercakap, semua menyalahkan, tetapi tiada siapa bertindak. Sehinggalah seorang individu mula membersihkan kawasan itu sendiri. Pada awalnya, dia bersendirian. Orang memandang. Namun lama kelamaan, orang lain mula membantu. Akhirnya kawasan itu berubah menjadi lebih bersih dan teratur. Perubahan itu bukan bermula dengan mesyuarat besar, tetapi dengan satu tindakan kecil. Kisah kedua, seorang guru yang datang awal setiap hari, bukan kerana dipaksa, tetapi kerana mahu menjadi contoh. Lama kelamaan, murid-murid menjadi lebih berdisiplin. Rakan-rakan guru juga mula berubah. Perbezaannya bukan pada jawatan, tetapi pada tindakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam kehidupan ini, jangan tunggu sempurna untuk memimpin. Jangan tunggu jawatan untuk memberi kesan. Kerana kepimpinan sebenar bermula apabila kita memilih untuk bertindak. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita hanya bercakap atau benar-benar bertindak? Adakah kita menjadi contoh kepada orang lain? Adakah kehadiran kita membawa manfaat? Mulakan dengan langkah kecil, tunjukkan disiplin bantu orang lain. Mulakan perubahan daripada diri sendiri. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua EAI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu masyarakat menjadi lebih positif, berakhlak dan berdaya maju. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan dan keluarga kerana kita mahu melihat lebih ramai rakyat Malaysia menjadi pemimpin melalui tindakan dan contoh yang baik. Ingatlah, kepimpinan bermula dari tindakan, bukan pada besar jawatan,
tetapi pada keberanian untuk memulakan kebaikan. Teruskan menjadi insan yang memberi inspirasi. Teruskan menjadi individu yang membawa perubahan. Kerana masyarakat yang hebat lahir daripada rakyat yang sanggup bertindak untuk kebaikan bersama. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang bukan sahaja pandai bercakap tentang perubahan, tetapi juga berani menjadi sebahagian daripada perubahan itu sendiri.